bulan ni, adakah dia boleh mandi betul lagi? Dia jangan melaksanakan dengan segala. Pada juga orang Kalau ada orang belakang. Di belakang. Terbantu ke mana? Terbantu ke mana? jangan kerja, jangan terburu-buru kata. Kita cakap. Okey, itu saya sentuh pasal simpan yang baru. Kemudian saya nak kongsikan kepada puan-puan adiran tunai. Adiran tunai biasa dengar ke tidak? Biasa dengar? Sebab saya difahamkan puan-puan hari ini akan dapat bantu ya. Jadi dapat bantu itu adakah bantu dimakan warna di lama kita kemudian jangan mudah-mudah kita sebab semua keluarga yang kita dapat ni pasal motor. Jadi kalau tak banking kan tak boleh. Aku terus nak naik. Walaupun naik boleh pergi lagi. Tapi tak ada lebihan tadi. Tak ada masalah masih pindah lagi ni. Tak ada isu. Kita tak simpan lagi untuk pada kita. Jadi lebihan tu rasa lega ke tidak? Sebab cukup bikin lebih setiap bulan tu. Jadi kalau tanya keperluan apa-apa lebihan tu tabur-tabur sama. Ataupun contohlah anak sekolah dia perlu guna telefon. Bahawa dia ni kan telefon ni boleh jadi keperluan. Bila uji belajar lebih tinggi nanti. Oh, remah mani remah. Bulu kolam. Karena nak masuk. Lebih kan. Jadi tapi tak cukup. Adakah kita nak bela itu? Kalau benda tu okey lah kata bawa sebab tu. Kita beli. Orang susuh dia zaman dulu. Dia ambil jalan kaki, mana kali jalan kaki daripada rumah Muhammad di Pulau Badak tu, di Perawak tu jalan kaki. Bukan masa penting saja, masa amal buat praktikal sekalipun. Praktikal lawyer, praktikal masa buat yang panggil latihan jalan pertama atau seperti checkring. Kerana jadi lawyer, kita kena buat latihan jalan pertama selama 6 bulan. Lepas tu baru ke mahkamah, cara mahkamah, mahkamah tu buat perintah sok kepada lawyer, abang boleh jadi lawyer. Jadi selama saya dah dulu agensi kaunseling dan pengurusan kredit kaunter ni ada lagi sebenarnya kalau nak bagi apa boleh bagi gunakan. Saya minta ibu untuk bantu modal supaya urusan kita pengajian kita ni berjalan dengan lancar. Dan bumbu dan boleh lancar. Tujuh rupa masa bolehlah ambil dan juga kita ada juga sedikit jamuan ataupun jualan di kalkul dan kalau lepas ambil sebanyak ini boleh dimakan insyaAllah. Dan kembali lagi dah makin kita sedekah. Tadi makan dulu, lepas tu baru boleh balik. Kalau kena tak habis tak balik. Okey. Sama itu sama-sama nak berdiri di sebelah. Dari kita ni pun ada juga putih-putih, ada air, ada apa lagi? Makanan-makanan ini ada produk-produk daripada dari Islam. Jom lawan.
Ada dekat sini. Jadi boleh main pakat tengok, pakat sini. Tu. Ni apa ni? Ule-ule. Tanah merah. Ada pegantung sini nak balik tanah, nak biok boleh jadi boleh kan? Mungkin beli sambal bilik ada, krepek ada, ubi ada, pisang ada, songket, pabrik songket, ada ni kotak songket. Cincin kamu boleh lah, puding ada. Sini kita ada pabrik gold. Harga emas $999 hari ini setelah jumlah saudara RM580 dan ni ada lima yang lain dengan ada pabrik gold. Boleh main bantu dari buku. Lagu apa? Ya, buah apa? Buah susu, pisang. Buah timun susu ada, timun cina ada, tahu ada, ada lagi. Ya, boleh beli. Harga murah-murah. Cari ada tanah buah, jeruk, popiah, cheese, ada macam mana? Air kocok. Kocok pun ada juga sini. Dan boleh mari. Tapi hujung sekali kita ada counter activity lah. Counter activity nak mari cek apa sini lah. Okey, kita akan mari cek. Cek bukan apa. Free dah sini kan. Free counter activity. Dan boleh mari juga boleh mari tengah cek lagi. Dan masuk lagi seperti boleh lama lagi dari Jokowi. Biar takut jangan anak dia ambil tu. Untuk tak dengan. Kan. Tes. Okey, hari persilakan uruskan daripada Darul Niswah. Don jawab untuk naik ke pentas bagi seorang pengamal dengan jawab. Okey, dan kepada Darul Niswah yang berada di tempat munasib itu kita tukar dengan seksyen dulu pula dan untuk tukar serta untuk munasib saja. Minta YDM lagi, bisa lagi. Darul Niswah hanya Darul Niswah. Kalau ada sama-sama lagi nak ambil sumbangan, mana ada kupon atau baru mari, baru hadir, boleh mari depan ni dah jauh. Nanti banyak kata lambat dia kuat. Ya dah.